Siapa yang dah pernah tengok video ni? Kena scam emas dalam live. Jadi yang dah tengok video tu jadikan sebagai pengajaran. Supaya kita tak buat silap dengan simpanan emas. Ramai yang dah rugi dengan yang beli emas 0.01 gram, 0.25 gram tu, yang kecil-kecil tu, yang biji-biji yang nipis-nipis tu, ramai yang dah rugi. Tapi bila dah rugi, tak semua nak mengaku sebab malu. Tapi bila dah ada yang expose tu, jadikan kita sebagai pengajaran. Jadi bagi tumpuan yang nak bermula simpan emas, yang nak dapat untung, yang nak dapat elakkan kerugian, mula beli emas dengan public gold sebab public gold ni mengutamakan ilmu. Bila kita ada ilmu, kita tak akan mudah tertipu dengan simpanan dan pelaburan emas ni. Jadi kalau tuan-puan nak beli emas tu untuk cepat dapat untung, nak elakkan daripada terkena tipu dengan simpanan emas, boleh beli dengan public gold, syarikat yang berkredibiliti sejak tahun 2008 lagi. Beli emas dengan public gold, confirm jual tu at least 2-3 tahun, confirm untung. Sebab kalau kita beli emas yang kecil-kecil, yang bulat-bulat tu, nak jual semula, tak banyak kedai yang terima. Kalau terima pun, harga yang sangat rendah. Jadi kita rugi beli emas tu. Sebab kita beli emas ni untuk kita ada duit. Waktu susah, kita perlu pakai duit, kita boleh jual ataupun pajak. Tapi kalau beli emas yang kecil macam tu, nak pajak pun tak terima tuan-puan. Nak jual rugi. Jika pengajaran, jangan jadi seperti puan yang tadi yang beli emas yang kecil-kecil yang banyak-banyak sebab nampak emas tu murah. Habis sekali memakan diri. Nak lebih faham dengan simpanan emas, nak semakin kaya hasil menabung emas, boleh mula dengan ikut bajet kita serendah 100, pergi dekat profil saya tu, mula menabung emas dengan public gold.